Tapi didik ke pertama tak ada dah. Tekah dia duduk sekolah Pak Tum lagi dengan ayat tu. Duk pondeng posong, posang, posi, poha, pohok. Kita bibik dah semaya. Bibik dah semaya. Bila dia masuk mondeng posong tak ada kecek dah. Kro'e pun you ingat, surah Yasin pun lacak. Kro'e 30 juz pun khotel dah dia. Lacak molek dah dia ngaji. Mula ngaji qiraati, ngaji kadek. Tu dah ayat anak kita. Barulah jaya. Barulah jaya. Kalau tak lagu tu, tak jaya anak kita. Dia lah ni seolah kata kita orang Islam ni kena berdaping dengan agama. Kena rapat dengan agama. Tengok po'o kita, tengok bukhalakon kita semua, acar semua ni. Nak royak kata. Dia hari ni nak royak kata. Kita orang Islam ni, Tuhan dah ajar, Nabi dah ajar siap dah. Tu sebab tu dia jaya. Dia jaya. Tengok orang tu jaya anak dia. Tengok anak dia ni jaya. Geno anak kita boleh tak jaya kerana kita lepas. Tekah duk kecil-kecil kita lepas. Lepas tu mari Musa baru suruh semaya. Mari atas sini moneng siapa Musa. Baru nak suruh semaya. Budak tak biasa dia kecil lagi. Allah susahlah, susah. Ni bila tak lekat. Kerana semaya ni tu pun tak ada. Tuhan kata aku suruhmu semaya. Aku tak ada nak duitmu. Aku dah duitmu. Tapi mu sabarlah. Mu sabarlah. Apa kena sabar tu? Kerana semaya orang tak berehi. Orang tak berehi. Kalau Tuhan suruh orang makan bubur kacang, Tuhan suruh sabar tak? Tuhan kata, hei tok lelaki, suruhlah anakmu, binimu makan bubur kacang. Tuhan kata, dan sabarlah makan bubur kacang. Ada tak? Tuhan tak kata dah sabar kerana bubur kacang ia sedap. Tak ada gelegak tu bawa sudu dengan makuk dah. Semaya ni tak ada siapa dia berehi. Tak gitu semaya ni. Sebab tu Tuhan suruh sabar, suruh sabar. Ni didikan yang pertama nak wijaya anak kita. Ingat molek. Tak ada dah. Learning nak ayat kata sekolah ikacun dengan sekolah rataban lebih kurang ya dah. Lebih kurang mocik-mocik. Sekolah ikacun dengan sekolah rataban sama lebih kurang. Amo dok pergi banjai di sekolah Patum, sekolah Matium, semua lebih kurang. Sekolah Patum hari ni apa nama? Bila sudah bari dapat dero siap dah. Masuk hang saat ni tu gapo? Nak masuk hang saat ni tu kena semaya sunat duha dulu 2 rakaat. Tengok sekolah Patum. Suruh semaya sunat duha dulu. Ada setengah sekolah tu baca Yasin. Baca Yasin habis tu barulah masuk hang baru ngaji. Tengok hari ni. Apa jadi gitu? Kerana hari ni po'o orang Islam belaka. Dulu payah kita nak buat. Kerana po'o orang bukan Islam. Walaupun keru acan Islam nak buat tak boleh po'o marah. Lah ni po'o sendiri Islam yang berah hari ni. Muda belaka. Tu nak ayat tu po'o hari ni ramalah. Muda saja. Jadi kecekam dalam sekolah siap pun supaya dengan sekolah ikacun. Faham tak? Supaya tu juga anak rakyat. Hodok kapung main ngaji sini pun supalah hodok kapung duk ngaji tadika. Apa tu? Nak ya tu budak tu lo rakyat tu lo. Dia pandai nasik sana, pandai nasik sini. Pandai baca Quran di rumah, pandai baca Quran sini. Kerana orang tu lo ya. Tu nak ayat sebab itulah kita di hari ni kalau kena cara lebih mudah daripada dulu. Tu nak ayat tu bak didik ke moci-moci. Ingat molek. Moneng siapa mau 3 ni kena tengok molek. Kena titam, kena padu. Lebih pada ngabak jambu tu. Ni ngabak jambu lah bibik juga pergi. Makan teh pun bibik. Kalau balik mutu turun parit, ngabak jambu dia pergi. Dia dakak. Saya ngabak jambu lagi. Anak ni anak ingat molek anak ni. Nawi pakar anak itu. Pas mulalah kita tahu anak dia tu jaya, anak kita tak ada, bodoh anak kita. Kita makan nasi dengan budu, nak cidik mana? Dak.
Kau makan dengan budu. Noyak tu. Tak masuk benda-benda kok kemi ke apa. Tak ada bahaya ke apa gitu. Han noyak. Cai borisut noyak tu. Kita kena cara sungguh. Dengar tak baru ni. Budak-budak nak sesar kita pakai gisok di bakok. Gisok di bakok. Siapa dia? Budak mana boleh nombor satu? Tahu tak? Budak Darussalam Tanjung Mas. Tu noyak tu. Boleh. Boleh lombong. Lekat pek. Budak ni lekat bomo. Bukan payabang bomo lekat pek. Tu noyak. Lepas tu tuan ingat Quran lagi. Allahu Akbar, tengok. Ni bukan bodoh. Budak ni ingat Quran. Seramai-ramai ribu orang. Ribu orang. Budak ni noyak. Ni anak orang Islam noyak. Geno boleh anak dia mau jadi gitu, geno anak kita. Tu duk di kita lah.